Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dekat depan saya ni ada W Moto XDV 250. Okey, dulu motor ni top saya buat Okey, sebab apa? Sebab apa saya cakap top saya buat? Okey, dia kat bawah ni dia ada fog lamp tau. Okey, kiri kanan. Okey. Memang motor ni ada fog lamp. Jadi saya dalam Malaysia ni, saya seorang je yang buat dia jadi spotlight. Okey, tapi sekarang spotlight tu dah tak dijual. Saiz tu pun dah tak ada. So kita tak boleh nak custom dah lampu tu. Okay. So kalau kata ada setengah orang dia boleh custom lampu tau. Dia boleh adjust plastik semua. Yang tu saya tak boleh buat. Yang tu kena pergi cari yang boleh buat headlamp kereta. Dia biasa dia boleh buat cun-cun. Okay. Untuk saya boleh customkan dia jadi spotlight. Okay. So kedatangan customer kali ni XDV ni dia nak pasang spotlight. Dia ni baik Okay. So yang ini baik tapi dia murah lah. Okay. Sebab dia ada satu brand. Siapa yang pernah tengok video-video saya yang lain, okey, boleh nampak bentuk dia sama saja, tapi dia murah sikit. Banyak agaklah dia murah. Okey. So, saya recommend kat customer untuk buat pemasangan dekat sini kiri kanan. Okey, macam saya bagi tahu untuk spotlight yang jenis baik-baik macam ni, yang harga spotlight saja 200 ke atas, 300 ke atas yang kebiasaannya macam ni, suluhan dia tak menyakitkan mata orang tau. Okey, itu yang paling penting yang anda tahu. Okey. Sebab tu saya selalu recommend, saya akan tanya customer nak biasa ke yang baik. Okay, yang biasa pun saya tak ada jual yang biasa sangat. Saya ada saya punya spotlight, dia punya biasa tu tak ada biasa, dia tengah-tengah medium. Okay, ini kira kategori high spec. Sebab untuk spotlight yang baik macam ni, dia punya watt tinggi. Okay, lepas tu dia cepat panas. And then badan dia punya body ni Kasayan alloy, tak silap saya lah. So kalau kata yang murah tu dia alloy juga, tapi alloy yang biasa lah. So benda ni panas dan pemasangan pun kena dengan betul. Kita tak boleh main tap wire, main curi karen. Okay. So yang mana cakap dengan saya pemasangan saya mahal, 3 wire, memang 3 wire tap saja. Suka hati anda tap. Anda beli kat kedai tu anda tanya dia. Tapi kalau anda beli nak pasang dengan saya pun tak ada masalah. Tapi macam customer ni dia nak beli dan pemasangan dengan saya lah. Okay, macam biasa kalau untuk warranty spotlight yang ni baik-baik ni setahun. Okay. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight ni dekat XDV 250 W Moto ni. Okay. Okay, so Alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat W Moto XDV 250. Okay. So saya dah lama sangat tak sentuh motor XDV 250 ni. Dia punya barai dia sebab apa tau. Pertama dia banyak skru, kedua dia banyak klip. Okay. Biasa motor banyak klip, kedua baru skru. Ini pertama skru dulu baru klip. Sampai ngantuk saya buat. Biasa saya kalau kerja tengah malam ni saya steady je. Tapi nak menghadap skru kecil ni barai. Okey. Okey, so macam yang anda lihat spotlight kita letakkan dekat sini sebab customer ada pasang crash bar. Okey. Jadi siapa yang ni kebanyakannya motor lah. Dia yang pasang crash bar mesti tak perasan. Dia punya crash bar sebenarnya sengit tau. Okey. Yang ni okey tak? Tadi sengit tadi sengit tapi saya dah betulkan tu elok pula lah. Elok lah. Okey. Tadi memang sengit. Memang nampak ketara. Okey, bila kita letak spotlight satu tinggi satu rendah belah sini. So saya dah betulkan. Okey, kalau boleh tengok kat sini pun nampak sini lebih, sini kurang. Okey. So macam ni lah spotlight dia, keadaan dia duduk dekat XDV. Okey. So motor ni masih relevan lagi. Okey, dia punya saingan dia W Moto RT2 lah. Okey. So kita tengok daripada Okey. Untuk switch saya letakkan dekat sini. Sebab XDV dia ada benda ni. Jadi dia macam Honda ADV. Okey. So kita on. So switch pun menyala. Okey. So saya akan tunjukkan. Okey. Macam saya bagi tahu untuk spotlight yang mahal ni dia tak sakit mata, okey. Dia tak sakit mata, okey. Tu sebab saya boleh duduk kat depan ni. Sebab dia ada leveling dia. Okey. So macam ni lah keadaan dia. Okey, semua spotlight jenis yang baik ni dia ada leveling dia dan mata pengguna jalan raya tak akan sakit lah, tak akan silau. Okey, saya duduk kat depan ni tak ada silau pun. Okey. So macam ni lah keadaan dia. Spotlight ni duduk. Okey, so kita tengok ni. Okey, ini warna putih. Warna putih ni sakit lah sebab dia ada belah atas. Untuk warna putih ni dia adalah high beam lah belah atasnya. Okey. Lepas tu dia ada pelbagai fungsi. Okey, dia ada flasher macam ni. Nampak
Okey, yang mana nak tengok jenis spotlight macam ni, yang saya rakam kat luar, boleh tengok video-video saya yang lain. Untuk spotlight yang kecil ni kan, saya ada tunjukkan macam mana biasan warna lampu tu. Okey, sebab saya dah barai sangat ni, so saya tak sempat tunjuk kat luar. Okey, so boleh tengok video saya yang lain. Okey, tapi untuk XDV 250 macam inilah keadaan dia dulu. Okey, kemas je. Memang cun-cun. Okey, so itu sahaja untuk W Moto XDV kali ni. Jadi kepada anda luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan electrical, boleh terus kontak saya dekat nombor yang tertera. Okey, ciao.